Maksud daripada Rasulullah SAW pernah solat di kandang kambing tersebut bukan berarti Rasulullah langsung tembayang di kambing, hai pengobui. Bukan ina langsung Rasulullah SAW tembayang. Akan tetapi makna daripada hadis itu harus kita takwilkan. Bila hana takwil hadis tersebut, sungguhlah pikiran kita ini menonjol kepada solat di atas tahi kambing, hai pengobui. Dibancit, ya. Gecok le Rasulullah lah tika mutala, tika sajadah, nyo bahasa Aceh, bahasa Jamek. Sajadah gelung di atas kambing lah, inang ke semayang Rasulullah. Dan wate tamu pom tungku, wate geken dalah watu. Geken makna semayang di dalam kandang kambing bukan berarti dah ada kambing cilom. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pada pertemuan sore yang berbahagia ini, kita akan membahas satu permasalahan yang mana masalah tersebut yang dikatakan oleh kaum Wahabi bahawa tai kambing tidak najis. Nyo bahasa Aceh kepegah kambing hana najis. Dengan dalil bahawa kaum Wahabi mengatakan Rasulullah SAW pernah melakukan iaitu solat di kandang kambing. Nyamban kata iaitu oknum Wahabi yang namanya adalah Ustaz Firanda. Kata Ustaz Firanda, suatu barang yang bisa dimakan, kambing, lembu, itu taiknya tidak najis dengan alasan bahawa Rasulullah SAW pernah melakukan solat di kandang kambing. Nyan. Hal ini akan kami bantah perkataan daripada Ustaz Firanda. Nyan tungku akan dah bantah halnya. Nyan kapakan hai tungku karenanya perbuatan perkataan yang keji. Mungkin tidak mungkin seorang rasul melaksanakan solat di kandang kambing. Hana mungkin tunggu. Nyamban. Baik tak fikir oleh katanya bahawa Rasulullah semayang dalam kandang kambing. Kambing nyan kahana najis. Nyan salah pikiran. Tu salah memikirkan hal. Salah membawa hukum. Okey, kita bahas. Perkataan dari Ustaz Firanda tersebut itu pendapat daripada murid Imam Syafi'i. Siapa nama murid tersebut? Syekh Abi Sa'id. Syekh Abi Sa'id yang berasal dari ashab. Yang mana Syekh Abi Sa'id tersebut adalah murid daripada Imam Syafi'i. Dialah yang berkata bahawa tai kambing tidak najis dengan alasan Rasulullah SAW pernah melakukan solat di kandang kambing. Nyan murid daripada Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i, beliau berkata bahawa tai kambing itu najis. Barang yang keluar daripada jenis hewan, baik hewan yang bisa dimakan, hewan yang hana bisa dimakan ataupun bisa dimakan, sesuatu yang keluar dari kambing itu tetap najis, kata Imam Syafi'i. Sedangkan murid daripada Imam Syafi'i, binatang yang bisa dimakan, taiknya itu tidak najis. Kalau pendapat yang anak daripada murid daripada Imam Syafi'i tersebut dipilih oleh Imam Rawyani. Bahwa Imam Rawyani juga sependapat dengan pendapat murid daripada Imam Syafi'i, iaitu siapa nama? Abi Sa'id, yang tidak mengatakan bahawa tai kambing itu tidak najis. Nyan talah mupum hai tunggu.
kambing, apapun segala yang hidup daripada binatang yang halal itu tetap najis hukumnya. Dan juga, ya, Cina dengar tunggu, buka-buka. Pendapat daripada murid Imam Syafi'i tersebut, murid daripada Imam Syafi'i itu adalah bermadhab daripada Imam Maliki. Ya, bukan madhab Imam Syafi'i. Jangan anda katakan bahawa perkataan boleh Rasulullah pernah melaksanakan solat di kandang kambing itu bukan madhab Imam Syafi'i, tapi itu madhab daripada Imam Maliki. Keempat, sedangkan pendapat yang lebih kenal di dalam madhab Imam Syafi'i adalah najis. Kalau dalam pendapat Imam Maliki tidak najis, pendapat Imam Syafi'i najis. Boleh anda lihat dalam yang dipendapatkan oleh Syekh Khatib Syarbaini atau dalam kitab atau boleh anda lihat dalam kitab Minhaj Jujuk, iaitu Jujuk 1 hal 5. Ya, inan gepegah oleh Imam Syafi'i bahawa haram najis hukumnya kita melaksanakan sembahyang di atas tahi kambing. Ban hai tungku mutuah yang berbahagia. Dalil tungku. Dalil juz nekalan di dalam kitab dalam Minhaj Jujuk 6 halaman 5. Oh, Jujuk 1 halaman 5. Kajilah tungku. Ban hai tungku. Sedangkan di mana dalilnya para Wahabi mengambil bahawa tahi kambing itu tidak najis berdasarkan hadis. Ban Wahabi lempat berdasarkan hadis, kiban gekenle hadis kepala awaknya. Padahal hadis ini tidak menunjukkan kepada hal itu. Tetapi Wahabi mengambil makna daripada hadis ini bahawa tahi kambing itu tidak najis. Padahal makna daripada hadis ini adalah najis. Kiban hadis ji. Kana yujibu an yusalla haisu adrakahu salata o yusalli fil marabihi ghanami. Ya, Rasulullah SAW senang. Yang senang tunggu solat di manapun waktu solat tiba. Makna daripada hal tersebut, Rasulullah SAW senang di ketika melaksanakan solat di mana waktunya tiba. Makna di situ bukan berarti Rasulullah SAW solat dia tu di mana tempat yang ada. Konyan makna ji. Ban. Lanjut. Dan Rasulullah pernah melaksanakan iaitu solat di kandang kambing. Maksud daripada Rasulullah SAW pernah solat di kandang kambing tersebut bukan berarti Rasulullah langsung tembayang di kambing hai pengobui. Bukan ina langsung Rasulullah SAW tembayang. Akan tetapi makna daripada hadis itu harus kita takwilkan. Bila hana takwil hadis tersebut, sungguhlah pikiran kita ini menonjol kepada solat di atas tahi kambing hai pengobui. Kibancit, gucok le Rasulullah lah tika mutala, tika sajadah, hanya bahasa Aceh, bahasa Jameh. Sajadah gelung di atas kambing lah inang getemayang Rasulullah. Dan wate tamu pom tungku, wate geken dalah watu. Geken makna semayang di dalam kandang kambing bukan berarti dah ada kambing cilom. Keempat, bukan berarti dah ada kambing. Akan tetapi hana kambing di dalam kandang kambing hai pengobui. Bukan di ada kambing. Memang menyota fikir wate ikun kandang kambing tersebut otomatis ada tai kambing. Nyan okey. Tetapi hadis inan harus kita takwilkan. Kiban cara takwil. Bek tak fikir bahawa langsung dari kambing. Keempat. Bek tak fikir menan. Harus tak takwilkan. Maka gegen lah Imam Ghazali. Hadisnya wajib tak takwil.
Bila hana tak takwil, tunggulah pikiran ketanya yang kuton tu. Kau dah fikir bahawa Rasulullah temayang dari kami. Yang salah. Ya, bang keempat. Jok kesimpulan. Simpulan makna daripada perkataan iaitu Ustaz Firanda itu berarti bukanlah perkataan itu dalam mazhab Imam Syafi'i tapi dalam mazhab Imam Maliki. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i barang yang keluar dari binatang yang halal atau binatang yang haram tetap hukumnya najis. Akan tetapi Akan tetapi, mazhab Imam Maliki, barang yang keluar daripada benda yang halal dimakan, itu adalah hukumnya suci. Ya, menyotaba pendapat Imam Maliki, tabah dalam pendapat Imam Syafi'i, yang pendapat adalah majhul. Pendapat lemah. Hanya besar pakai pendapat yang haidungku. Hanya dah pakai. Menyotaba dalam pendapat Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Syafi'i sendiri berkata dalam kitab Minhaj halaman iaitu 1 juzuk 1 halaman 6 langsung otomatis kepegang oleh Imam Syafi'i haram najis iaitu sembahyang najis hukumnya taik kambing. Mudah-mudahan video singkat daripada kami ini Ustaz Firanda faham makna daripada hadisnya. Baik ulang-ulang di pupuk bangai. Ban Ustaz Firanda. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus untuk saya pribadi. Umumnya bagi kita semuanya. Hadalallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.